Okey, sekali lagi kita tengok ni apa tu, biasanya transaction yang kita buat macam ni, point of sale ni, sepatutnya kita tak boleh tukar tarikh lah. Kan kalau kata klik kan, ni semua tak jadi dah. Sebab kita disable. Supaya customer, cashier ke siapa yang isi data tu tak boleh manipulate lah guna backdata kan sales kan. Jadi kita buat tak boleh klik lah, ke depan ke belakang pun tak boleh. Boleh guna untuk hari ni saja dah. Tapi kalau kita nak supaya benda ni boleh berlaku, mana kita mungkin ada kesilapan apa, kita nak masukkan tarikh lain, kita buat dalam setting, server setting. Bawah server setting kita tengok bawah sekali dekat sales, cash sales ni. Bawah cash sales ni ada enable back forward transaction date. Sekarang dia false lah. Jadi saya buat true, yes kan. Save. Point of sale. Ni tak boleh lagi. Kita kena keluar dia. Exit, masuk balik kan. Sekarang kita dah boleh tukar tarikh. Boleh tukar tarikh ni. Boleh klik lah. Itu saja. Jadi kita, tapi kalau kita klik ni, macam saya klik katalah 1 hari bulan ni. Saya buat sale 1 hari bulan. Saya pun F10. Lepas tu dia akan balik kepada tarikh ni. Maknanya kalau tengok transaction tu pun, yang 1 hari bulan tu adalah kan. Adalah 1 bulan, tapi dia akan balik kepada default date lah hari ni. Itu sahaja.